Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua. Jadi hari ini saya akan membentangkan satu pembentangan tentang rekayasa perubahan pendidikan, wahana pembentukan keadilan sosial melalui pentaksiran inklusif (PBD), iaitu pentaksiran berasaskan bilik darjah. Okey. Baiklah, mari kita teruskan dengan pembentangan ini. Baiklah, kita akan melihat isi kandungan pembentangan ini, iaitu kita mulakan dengan matriks ajakan, 5 teras utama jentera PBD, dan seterusnya menghentikan kitaran pengecualian, kemudian trajektori mobiliti sosial, PBD memacu mobiliti sosial, sokongan dasar, rumusan, matriks tindakan strategik, dan akhir sekali rujukan. Baiklah, kita teruskan dengan biodata saya. Sedikit tentang saya adalah, nama saya Muhammad Nazardin bin Zainal dan saya daripada kelas C7. Tajuk utama kita pada hari ini adalah pendidikan sebagai instrumen keadilan sosial. Kita dapat lihat di mana pendidikan inklusif ini ibarat neraca yang seimbang, di mana kita harus menyeimbangkan pendidikan supaya setiap pihak dapat memiliki pendidikan yang sama rata. Tak kisah daripada latar belakang sosioekonomi, budaya ataupun keupayaan murid tersebut, setiap orang harus memiliki peluang yang adil. Sistem pendidikan bukan sekadar media penyampai ilmu, ia berfungsi sebagai jentera mobiliti sosial yang berkuasa untuk mengubah taraf hidup seseorang. Matlamat utama pendidikan adalah untuk memastikan setiap individu mendapat pendidikan yang sama taraf dan setiap orang mendapat peluang yang adil untuk berjaya. Dan kemudian kita teruskan lagi matriks ajakan paradigma, iaitu evolusi pentaksiran. Kita lihat pada sistem berorientasikan peperiksaan, fokus utama peperiksaan adalah untuk hafalan fakta dan untuk grade sahaja secara mutlak. Kemudian kaedah pentaksiran bagi peperiksaan adalah penilaian on-off yang bertekanan tinggi kepada murid-murid kerana mereka harus fokus kepada satu-satu tarikh tertentu untuk jawab peperiksaan. Kemudian pandangan terhadap murid, pencapaian grade standard, di mana murid hanya memfokuskan grade semata-mata ketika berada di sekolah. Impak kepada kumpulan rentan adalah risiko keciciran tinggi bagi yang kurang sumber. Misal, impak kepada kumpulan rentan adalah risiko keciciran tinggi bagi yang kekurangan sumber. Baik, kita teruskan lagi dengan sistem berorientasikan perkembangan PBD. Baiklah, fokus utama PBD adalah untuk perkembangan sebenar, iaitu dari segi kognitif, afektif dan psikomotor. Seterusnya, kaedah pentaksiran PBD adalah pentaksiran formatif, berterusan dan juga holistik, iaitu yang disebut JERIS, itu jasmani, emosi, rohani dan sosial. Pandangan terhadap murid adalah dari sudut PBD, individu adalah unik dengan pelbagai potensi dan tidak terhad pada satu tahap pembelajaran sahaja. Impak kepada kumpulan rentan bagi PBD adalah inklusif, di mana setiap orang akan mendapat peluang yang sama rata. Baik, kita teruskan lagi dengan 5 teras utama jentera pentaksiran bilik darjah. Yang pertama adalah transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan secara menyeluruh ada 3, iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. PBD memastikan bergantungan kepada hafalan tidak lagi terjadi. Penilaian kini mengukur keupayaan murid secara holistik melalui pentaksiran formatif. Guru sebagai ejen perubahan. Guru bukan sekadar penyampai maklumat, tetapi pentaksir profesional yang mengukur potensi unik setiap murid secara adil. Hal ini untuk memberi peluang sama rata untuk membuktikan kebolehan tanpa terikat kepada satu peperiksaan yang mungkin berat sebelah terhadap murid. Teras kedua adalah aspirasi murid dan pelbagai kecerdasan. Menurut lensa PBD, murid dilihat melalui komunikasi, kepimpinan
kreativiti dan cara untuk menyelesaikan masalah. Dalam kerangka PBD, murid tidak lagi dilabel semata-mata mengikut hierarki grade, tetapi murid daripada sudut PBD dilihat daripada pelbagai aspek. Manakala murid daripada keluarga yang serba kekurangan dapat menyalahkan bakat mereka dan potensi mereka supaya mereka dapat merubah kehidupan mereka satu hari nanti. Teras ketiga adalah merekayasa iklim sekolah yang positif. Dari sudut infrastruktur psikologi, PBD menstruktur semula suasana bilik darjah menjadi ruang yang lebih menyokong, inklusif dan bebas daripada tekanan. Misalnya, dahulu di dalam sekolah akan ada lebih banyak tekanan di mana peperiksaan itu ibarat hidup dan mati pelajar-pelajar di sekolah. Manakala menurut jurang demografi, iklim sekolah yang positif secara klinikal bertindak sebagai perata ataupun equalizer yang mengurangkan jurang pencapaian antara murid bandar dan murid luar bandar, ataupun golongan kaya ataupun golongan miskin. Teras yang keempat. Teras keempat adalah mekanisme pembelajaran bermakna, KPPB. Kita dapat lihat, jika kita gabungkan teori bilik darjah, situasi dunia sebenar dan kemahiran abad ke-21, kita dapat melahirkan sebuah pentaksiran yang autentik, iaitu di mana pentaksiran yang dapat menguji murid bukan pada apa yang mereka hafal, tetapi pada keupayaan mereka untuk mengaplikasikan ilmu untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar. Baik, kita teruskan lagi dengan teras yang kelima. Teras yang kelima, inovasi pendidikan, caveat jurang digital. Teknologi memperkayakan kaedah pentaksiran menjadi lebih interaktif dan dinamik. Bagi memastikan teknologi dapat digunakan secara adil, kita harus mendekatkan jurang di antara murid-murid yang kurang berkemampuan dan murid yang mendapatkan ilmu yang lebih. Di mana kita dapat lihat, walaupun teknologi membuka dimensi baru, infrastruktur digital wajib diagihkan secara adil. Tanpa akses yang sama rata, teknologi berisiko melebarkan lagi jurang yang cuba ditutup oleh PBD. Seterusnya, kita harus menghentikan kitaran pengecualian bersistem, di mana hanya murid yang berkemampuan sahaja yang dapat mencapai kejayaan. Itu merupakan sistem tradisional, di mana dalam peperiksaan tradisional, murid miskin sering ketinggalan akibat ketiadaan sumber sokongan luar bilik darjah. Contohnya, mereka tidak mendapatkan tuition ataupun buku latihan tambahan. Seterusnya, melalui laluan PBD, murid-murid tersebut dapat membuka lebih banyak jalan untuk berjaya. Contohnya, murid tersebut dapat melalui kecerdasan pelbagai dapat menilai kekuatan dan potensi mereka secara berterusan dan dapat memadamkan label negatif terhadap mereka. Melalui PBD, kita dapat menyelesaikan pelbagai masalah yang timbul di sekolah. Kita teruskan lagi dengan trajektori mobiliti sosial dari bilik darjah ke kehidupan sebenar. Langkah satu iaitu potensi dikenal pasti. Kita dapat mengenal potensi murid-murid yang berada di dalam kelas melalui kaedah PBD. Pentaksiran inklusif mencukir bakat terpendam secara adil. Kedua, langkah peluang melanjutkan pelajaran. Pemprofilan holistik membuka pelbagai laluan ke institusi pengajian yang lebih tinggi. Langkah ketiga, pekerjaan yang lebih baik. Penguasaan kemahiran abad ke-21 dipadankan dengan pasaran kerja moden yang sedia ada sekarang. Dan langkah keempat adalah keluar dari kitaran kemiskinan. Matlamat akhir PBD adalah untuk keadilan sosial dan mobiliti ekonomi untuk dicapai.
Kita teruskan lagi dengan sintesis jentera, iaitu bagaimana PBD memacu mobiliti sosial. PBD bukan sekadar instrumen pengumpulan data grade. Ia adalah sebuah sistem penapisan yang direka bentuk untuk memastikan tiada potensi manusia yang terbuang. Kita dapat di sini terdapat beberapa lapisan yang telah ditapis, di mana lapisan pertama adalah menapis label negatif dan bebanan peperiksaan. Kedua, menyaring dan mengenal pasti pelbagai kecerdasan. Dan ketiga, mobiliti sosial yang saksama, di mana PBD akan melahirkan insan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Kita teruskan lagi dengan sokongan dasar dan pembuktian empirikal. Dokumen dasar KPM, iaitu mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid secara berterusan. Implikasinya, mandat institusi yang jelas untuk menolak penilaian berasaskan satu titik masa ataupun secara one-off, iaitu secara peperiksaan. Dapatan daripada jurnal akademik, pendidikan inklusif mencatatkan korelasi langsung dengan pengurangan jurang pendapatan dan peningkatan kebolehpasaran pekerjaan. Ini menunjukkan bahawa PBD berkesan untuk melahirkan individu yang lebih cemerlang. Rumusan yang boleh kita buat adalah rekayasa perubahan melalui PBD telah mengubah jentera pendidikan kita ke arah yang lebih adil, inklusif dan berpusatkan kelangsungan hidup murid. Pendekatan ini secara serentak meningkatkan kualiti pembelajaran di bilik darjah dan menyumbang kepada pembinaan struktur keadilan sosial yang utuh di luar pagar sekolah. Tindakan strategik yang boleh dilaksanakan secara dalaman dan luaran adalah latihan profesional guru, di mana secara dalaman dapat memperkasakan kemahiran guru dalam pentaksiran identik dan pemprofilan inklusif terhadap murid. Dari segi luaran, pelibatan ibu bapa dapat meluaskan kesedaran tentang nilai perkembangan holistik berbanding taksub kepada grade A semata-mata. Dari sudut infrastruktur, pemantauan pelaksanaan mewujudkan sistem jaminan kualiti agar pentaksiran kekal konsisten dan bebas bias. Dan dari sudut luaran, pengurangan jurang digital, iaitu menyediakan perkakasan dan akses teknologi untuk menggalakkan peminggiran struktural. Akhir kata, mengukur potensi membina masa depan. Pentaksiran bukan sekadar alat ukur pencapaian masa lalu, tetapi alat transformasi untuk merakayasa masa depan yang lebih adil. Ini merupakan rujukan yang telah saya ambil. Terdapat 5 rujukan, iaitu daripada KPM dan beberapa orang yang telah melakukan jurnal dan menghasilkan jurnal. Sekian, terima kasih.